pun jatuh dekat dalam circle untuk mereka set upkan sebagai bunker. Sebelum ada apa-apa ancaman lebih banyak dilakukan oleh pasukan Isaac Slumber dekat sebelah kanan mereka. Tapi 52, Aish dia dah tahu dekat mana kedudukan VC. Dia nampak asap tersebut, dia cuba untuk nak menekan. Dia juga nyawa yang sedang direndahkan kepada Zen sekarang ni. Lex juga tengah memandang ada dua tim yang tengah lock position untuk pasukan DMXV. Menunggu waktu untuk zon biru bergerak dan juga tolak mereka terus ke arah kedua tim ini. Cui, seorang tu dia sempat lagi knock seorang main Easy Slumber, tapi itulah berapa lama dia boleh bertahan. Aish tembakan yang baik terhadap DMXV. Wish yang beliau berjaya untuk jatuhkan, tapi Aish tadi sedikit terbuka. Aish dijatuhkan oleh Lantizi. Juga salah satu solo survivor ni kan, dia yang menakutkan. Diorang ni boleh menjadi kingmaker tau. Diorang boleh menjadi pengacau, tapi Lantizi tersangkut di bahagian luar zon dan akhirnya terkubur di tangga yang kelima, meninggalkan 4 pasukan sahaja yang akan berlawan untuk winner chicken dinner. HIG Cui, dia dah sentuh zon ke atau dia kena ke depan sikit, saya tak pasti. Tapi pada ketika ini Team 52 dan juga Easy Slumber, kemungkinan besar chicken dinner antara mereka. Hampir tadi Civi dijatuhkan dengan bom tangan, tapi dia masih lagi survive Sol. Dia masih lagi ada peluang untuk digerak ke depan. Sekarang ni pelan-pelan pula untuk pasukan Isaac Slumber datang ke arah kedudukan Ciwi. Smoke sudah pun dilepaskan ke depan. Namun kedatangan daripada Climatis memberikan satu masalah lebih besar untuk pemain terakhir daripada HIG24K. Lower ground untuk pasukan DMXV. Isaac Slumber ada kelebihan untuk tengok gerakan-gerakan dekat bahagian bawah. Tapi kalau katakan ada kacauan dilakukan, Hadif tetap terjatuh. 52 Aish. Pemain yang sememangnya menjadi tunjang utama untuk contribution daripada segi elimination untuk pasukan 52. Sudah pun dapatkan satu knockdown, tapi Bobby pula terjatuh sekarang ini. Adakah pasukan Isaac Slumber mungkin akan lebih sukar untuk berada dekat bahagian sebelah area timur ini? Ya, kalau kita lihatkan zon memang menuju ke arah Team 52. Ini memang satu chicken dinner yang disediakan khas buat Team 52. Mereka kena manfaatkan sepenuhnya. Tak kisahlah orang kata lock circle ke apa ke. Tetapi sekarang ini, kalau ada lock circle, kalau tak boleh nak jaga circle tersebut pun tak boleh juga, tak jadi juga. Dan Team 52 betul-betul berhak untuk mendapatkan perkara ini. Daripada tadi mereka menjaga kawasan sekeliling, membenarkan mereka untuk dapatkan 13 mata singkir. Tapi of course, untuk Easy Slumber, beberapa kali mereka dijatuhkan oleh Cui. Cuma ya, of course untuk Cui, sebab dia seorang, mungkin dia tak berani nak overpick dekat situ untuk menghabiskan knockdown yang beliau lakukan. Menyebabkan sekarang ni, tapi kejap, Cui tembakan dilepaskan, cuba untuk mencari Team 52, tapi bulatan mula menekan beliau. Ya, timing yang tak baik sebenarnya untuk kejatuhan 52. Zon biru akan mula menekan mereka. Tak pasti sempat ataupun tidak untuk mereka naikkan kembali pemain yang dah pun terjatuh. Sekarang ni Cui akan bergerak. Tembakan daripada pemain-pemain Isaac Mizi berjaya untuk korbankan Cui. Tinggal 2 saja pasukan yang masih lagi ada. Kido masih lagi dalamkan knockdown. Dan sekarang ini Isaac Slumber sempat untuk dapat ruangan circle yang ke-8. Ya, Isaac Slumber bukaan yang dilakukan oleh mereka ini mungkin boleh membawa hasil yang lumayan kalau tak dijatuhkan, tapi malangnya baru je nak cakap perkataan tersebut. CZ telah pun dijumpai dan akhirnya di knockdown. Bobby juga agak jauh, kena bergerak sedikit ke bahagian depan. Kedudukan Lex tadi boleh menjadi kingmaker juga kepada kemungkinan Easy Slumber boleh dapatkan chicken dinner. Tapi pada waktu ini, of course, Team 52 lebih berpotensi besar dengan Bobby juga perlu bergerak. Bobby, kedudukan beliau telah pun dihidu. Dan pada ketika ini, Bobby semestinya akan dikunci nak gerak ke depan. Team 52, saya rasa mereka dah ready untuk melepaskan tembakan. Tapi, dia sempat untuk melakukan revival. Cuma sekarang ni 52 dah hantar flanker ke atas Kido. Mungkin akan try untuk jatuhkan Lex, sebab kalau Lex tak terjatuh, pergerakan mereka dekat bawah susah. Ada satu lagi knockdown dah berlaku untuk Isaac Slumber. 52. Mereka akan mula melimpah masuk ke dalam circle yang dah pun sampai ke stage yang ke-9. Manzi nyawa cukup sedikit tapi masih lagi ada perlindungan untuk pemain daripada 52 tersebut. Bidikan cuba untuk dibuat oleh Mizi. Kido juga sudah pun ada peluang yang seterusnya. Manzi dapat jatuhkan Lex dan kelihatannya winner chicken dinner masih lagi untuk pasukan Team 52. Wow, chicken dinner yang keempat daripada 7 game, Salat. Nak cakap apa lagi?